So sahabat guys, okay, kali ni aku nak share dengan korang. Aku nak pergi cari makan dekat Thailand. Jom, let's go. So perjalanan daripada Singapura ke Thailand mengambil masa lebih kurang 14 jam. So kalau korang penat on the way tu, korang rehat-rehat lah. Kemudian aku masuk daripada immigration Bukit Kayu Hitam. Then after that kita masuklah Danok punya immigration. Okay, so korang settlekan all the documents. Jangan lupa beli insurans guys. Once dah masuk, first stop kita makan dekat Nusrah Cafe. Makanan dekat sini memang sedap, sebab kita pun ambil hotel bahagian sini. Kita stay sini satu malam. Kemudian besok pagi kita siap-siap, kita gerak ke Yala. So perjalanan daripada Danok ke Yala mengambil masa dalam 2 jam. So kita singgahlah sekejap dekat kawasan viewpoint ni, dan juga kita layanlah corner sikit-sikit. Aku ikut laluan kampung. Perjalanan dia agak smooth sebab jalan dia tak jam, dan juga cuaca dia memang baik. Okay, so kita layan sampai ke Yala. Once sampai dekat Yala ni, kita nak cari the next stop, coconut milkshake. So dekat sini ada satu pasar malam. So kita carilah area dekat sini, dan juga ada abang ni jual leko sate katanya. Memang sedap. Dekat Yala ni memang purata ramai orang Muslim, and makanan dekat sini memang senang kau nak cari makanan yang halal lah. Dan kita sambung perjalanan pergi ke Betong. Kita tak tengok time, dah gelap. Terpaksa kita layan corner malam-malam. Dekat sini memang very famous corner 410. Dekat sini siapa-siapa yang pergi Betong ni memang layan lah corner dekat sini. Tapi corner waktu malam memang very rare lah. So kalau korang jalan waktu malam, so hati-hati sebab banyak sangat checkpoint, dan juga ada orang jual durian kiri kanan. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Betong. So korang kena ambil gambar dekat sini. Okay, Betong one of the famous stop. Next kita berhenti dekat Keruakak untuk makan malam. Then after that kita check in. The next day pagi-pagi kita pergi ke kedai 410 Betong. Dekat sini ada jual stiker, ada jual baju, ada jual macam-macam lah. Okay, next kita pergi kedai kopi atas bukit. Tepatnya agak tersorok lah, tapi kopi dia sedap guys. Then aku cuba-cuba try tembak dekat Betong Shooting Range. Jangan takut, dekat sini ada instruktor yang bertauliah. So kalau korang nak tengok part tu, korang komen kat bawah. Okay, bye. So sahabat guys, okay, kali ni aku nak share dengan korang. Aku nak pergi cari makan dekat Thailand. Jom, let's go. So perjalanan daripada Singapura ke Thailand mengambil masa lebih kurang 14 jam. So kalau korang penat on the way tu, korang rehat-rehat lah. Kemudian aku masuk daripada immigration Bukit Kayu Hitam. Then after that kita masuklah Danok punya immigration. Okay, so korang settlekan all the documents. Jangan lupa beli insurans guys. Once dah masuk, first stop kita makan dekat Nusrah Cafe. Makanan